Lampu ni memang ngam untuk orang yang selalu buat kerja waktu malam. Letak je lampu ni dekat kepala, korang boleh guna dua-dua belah tangan untuk buat kerja. Jenis rechargeable tau. Bila bateri habis, korang boleh charge cocok dekat bahagian charger bahagian sini. USB jenis Type-C. Pakai je charger handphone, sama je dia punya kepala. Dan bateri korang boleh tengok berapa yang tinggal dekat bahagian sini. Lampu ni sebenarnya dia ada banyak mod cahaya. Kalau korang tekan sekali, dia akan keluar warna putih macam ni. Tekan lagi sekali, warna dia akan berubah kepada oranye. Tekan lagi sekali, dia akan tukar kepada warna ungu. Lagi sekali, dia akan tukar kepada warna pink macam ni. Sebab LED dekat dalam dia tu, dia ada 3 jenis warna. Warna putih, warna kuning dan warna oranye. Jadi cahaya dia tu boleh ubah-ubah dekat satu lampu ni saja. Jadi kalau korang nak cari lampu kepala yang mudah untuk buat kerja waktu malam, sebab cahaya dia ni boleh adjust kecil dan besar macam ni, yang upgrade version ni memang lagi padu. Ada display, cahaya boleh ubah warna. Korang boleh check dekat link video.